Proton dah mula bagi kita orang bawa Proton eMAS 5 tau. Tapi dalam litar mereka je lah. Apa pun ada bahagian berkelajuan tinggi, kona-kona dan jalan beralun. Okey lah untuk tahu macam mana bakal EV mampu milik di Malaysia ni rasa. Dari pandangan awal, macam okey. Benda pertama yang kami perasan, steering dia yang compact ni. Jadi bawa tu rasa lincah dan comel. Kedua, suspensi kreatif ni memang tak ada hal sebab tak membuai walaupun naik 3 dewasa. Mungkin juga faktor suspensi belakang jenis Multilink iaitu kelas pertengahan lah. Kiranya bagus lah sebab kebanyakan EV dari China ni rasa terlalu lembut. Menariknya, eMAS 5 ni langsung tiada suntikan Proton Ride and Handling. Memang keluar-keluar dah begini. Power variant teratas premium yang kami pandu ni pula hanya ada 116 PS 150 Nm. Lebih kurang output enjin 1.5 NA lah. Untuk eMAS 5 yang EV ni rasa lebih pantas lah sebab torque masuk terus. Sebenarnya okey juga EV yang berkuasa rendah begini sebab rasa boleh main dengan pedal. Kalau tak, tekan sikit dah pergi. Dalam soal sama, brake eMAS 5 pun boleh tahan mencengkam. Cumanya adalah rasa ringan tu. Yang jenis kaki berat boleh terenjut jugalah. Tapi sesuai lah untuk penggunaan bandar sebab mudah nak kawal dan karakter steering pun lebih kepada ringan. Bawa laju bukan tak okey, tapi di situlah bunyi angin mula ada. Tayar linglong yang eMAS 5 pakai ni pun boleh tahan bising. Apapun, dengan harga serendah RM60,000, karakter pemanduan eMAS 5 ni tak ada masalah lah untuk yang mencari EV mampu milik. Kabin pun selesa. Nak tahu segala baik buruk? Tunggu video akan datang, okey? Ciao.